syarat yang pertama anak dalam perut 2 tahun menyusui. Jeb susu le anak yang jeb ke anak ri. Jeb ke anak. Nah, menyai jeb only 2 tahun. Nah, nyan hanjep ke ri. Jangan ada masalah. Ngadai jeb likai. Yang kak apa tahun biasa kak jeb susu. Hanya dah bi kadek je, budai jeb pilih kak. Nyan kak yan hanjep ke anak ri. Baca susu perah yang nak yujuk kan. Jod susu perah yang ke adik. Adik dengan. Apa dengan ipip cok lekat air. Ipip ke je. Nyan kak yan hanjep ke anak. Hanjep ke anak minta. Dia nak masalah bi je. Bi je sampai berat bi je kelintor nak masalah. Baru je ke anak susu. Syarat yang kedua rizaknya benar 5 keadaan bercerai-cerai. Di saat anak yang kajak ke anak susu dan suami dari mak susuan je ke ayah bagi anak susu. Dan anak yang anjik lem kahwin dengan ayah yang. Yang nampak?